muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung insya-Allah pengajian bagi kitab Idaman Penuntut pada bicara ilmu fiqh, disebut dengan istilah fiqh ibadah. Fiqh ni dia ada 4: fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh munakahat, dan yang keempat jinayat. Itu 4 hukum fiqh yang disusun oleh ulama. Adapun yang fardu ain yang pertama, iaitu fiqh ibadat. Jadi sebab tu kitab Idaman Penuntut ni dia ada 3 jilid. Ni warna hijau ni jilid yang pertama. Sebab tu dia tulis itu bahagian ibadat. Jadi maknanya bahagian yang pertama lah, yakni hukumnya fardu ain, wajib atas tiap-tiap mukallaf supaya mempelajari dengan bersungguh-sungguh. Yang mana kitab kita ini, bahkan semua kitab-kitab fiqh yang disusun, yang ditulis oleh para ulama kita, menepati had fardu ain, yang mana mesti diketahui, dipelajari, sudah pun disusun dalam kitab kita ini. Jadi tugas kita adalah mudah saja, iaitu kita mempelajari. Sebab apa yang wajib diketahui dalam bab fiqh ibadat ni sudah pun disusun bab demi bab. Kita belajar sajalah insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung kitab kita ini pada muka surat 9, kitab Jawi. Kitab Jawi lah, kitab Rumi. Kitab Rumi muka surat 9, kita masih dalam tajuk sunat wudu. Jadi kita sambung H malam ni. Betul Baik. Kitab Jawi muka surat 22. Siapa kitab Jawi 22, kitab Rumi saya ulang semula 9H. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif, tuan pengarang kitab yang dirahmati oleh Allah, H atas kata sunat ketika mengangkat air sembahyang ataupun mengambil wudu. Baik. Katanya sunat menggosok celah-celah jari, 2 tapak tangan dan 2 tapak kaki. Itu pun jika sampai air di celah-celah jari itu. Itu dia. Baik, jadi dia kata sunat pada syarak. Sunat ni maknanya barang yang diberikan pahala pada mengerjakannya dan tidak dihukum berdosa apabila meninggalkannya. Ini sunat ketika kita mengangkat wudu, banyak sekali sunat-sunatnya. Jadi termasuk malam ni dia kata menggosok celah-celah jari, 2 tapak tangan, 2 tapak kaki. Kemudian dia kata itu pun, yang kata sunat tu, itu pun jika sampai air. Tulis kat pada jika sampai itu, dhabitnya ialah itu pun jika meratai. Istilah dia sampai itu ialah rata, meratai pada had-had wajib. Jadi macam apa dia, celah-celah jari itu pada tangan dan kaki kan anggota wajib tu, maka celah-celah tu adalah had yang wajib
diratakan, disampaikan air. Jadi jika itu pun dia kata, itu pun jika meratai air di celah-celah jari itu tanpa menggosok. Itu dia. Maka jika tidak sampai, jika tidak rata air ke celah-celahnya, iaitu celah bagi apa dia, jari tangan, jari kaki, nescaya digosok. Mana dia? Terlangkah pula. Minta maaf dah. Maka jika tidak sampai air ke celah-celahnya, melainkan dengan digosok seperti jari rapat-rapat, maknanya kes jari biasanya kalau tangan ni okey lah, tapi kaki tu, jari kaki tu kan ada setengah yang dia rapat. Ada orang yang, kalau orang yang berisi sikit, biasanya dia punya jari-jari tu kan rapat, pasal isi dia tu, isi dia. Kalau orang kurus, dia isi dia kurang, jadi ruang itu nak kata rapat tidak. Maksudnya dia kalau siram saja pun tak gosok pun tak apa, sebab air meratai. Tapi bagi orang yang kalau jari kaki ni kita sebut jari kaki, sebab kalau tangan ni kan sifat dia kan dia sentiasa terbuka kan. Tak ada kita, adakah kita macam ni? Tak ada kan. Kita biasa terbuka. Jadi tangan berbanding kaki ni bagi orang yang perhatilah, kalau kita jenis yang berisi pada jari kaki itu, biasanya dia akan rapat. Bila rapat, takut air tak sampai pada celah-celah tu. Jadi kalau dia kata, kalau air tak sampai dekat celah-celah jari kaki itu kecuali dengan menggosok dekat situ, maka bukan sunat lagi menggosok tu, jadi apa dia? Wajib. Situ. Baik. Seperti jari, tulis kat itulah, jari kaki rapat-rapat yang tiada boleh masuk, tiada boleh sampai air ke celah-celahnya, nescaya wajib digosok, bukan sunat lagi. Hukum asalnya sunat. Tapi ingat, sunat dia lapik dengan kata apa dia? Sunat menggosok celah-celah jari itu pun jika air meratai, dengan tidak menggosok tu. Tapi kalau dengan tidak menggosok, air tak sampai, terutama pada celah-celah bagi jari kaki, macam saya sebut tadi tu, tidak akan sampai melainkan dengan menggosok, maka menggosok itu asalnya sunat, jadi wajib pula dah situ. Seperti dia kata sini lah. Itu maksud dia, bukan sunat lagi dah. Baik. Kemudian cara menggosoknya pada tangan. Kalau tangan, pancakkan jari-jari kanan kepada jari-jari kiri yang sebelah atas, atau sebaliknya. Macam mana tu? Gini. Gini. Ni dah. Ataupun begini, boleh lah, mana-mana lah. Ini gitulah, gosok-gosok gitu kan. Ini bagi tangan, inilah jari-jari tangan gitu. Lepas tu sinilah gitu. Ataupun begini boleh, tak ada masalah tu. Itu maksud perkataan ni. Baik. Manakala menggosok pada kaki, bagi jari kaki, gunakan kelingking tangan kiri. Kelingking ni maknanya ni kelingking, jari kelingking ni. Dia kata apa dia? Kelingking tangan kiri, maksudnya tangan kiri kita, jari kelingking masuk celah kelingking jari kaki kanan. Dia bermula dengan apa dia? Jari kelingking kaki kanan, dari sebelah bawah, masuk sebelah bawah, terus hingga selesai, gosok satu demi satu pada kelingking kaki kiri. Saya minta maaf, tak dapat tunjuk, kena angkat kaki pula. Tapi boleh ni lah, boleh imagine
Tu maknanya guna ni masa kita basuh kaki tu kan, masa part basuh kaki tu. Jadi ingat ya, asalnya sunat menggosok tu. Maksudnya sunat lah ni, gosok dengan cari kelingking kan, sunat. Tapi kalau tak sampai melainkan dengan menggosok tu jadi wajib. Ingat tu. Sebab tu saya sebut beza tadi tu. Kalau jari kaki orang yang berisi gemuk lah, biasanya memang dia rapat. Kalau dia boleh main jari-jari dia, ada orang dia tak boleh, kaku je jari dia tu. Ada orang dia boleh gerak-gerak tu, tak apalah kan, dia boleh buka-buka sikit tu, air sampai, okey, tak ada apalah, maka yang tu sunat menggosok. Tapi kalau macam tu rapat je, takut air tak sampai. Ingat kalau kaki ni kan wajib, anggota wajib. Kalau kita bimbang takut air tak sampai, maka wuduk tak sah. Itu jaga molek lah tu, sebagai ingatan tu. Jadi cuma kalau kita nak menggosok kaki ni, guna jari kelingking tangan kiri. Baik, boleh tak tangan kelingking tangan kanan? Boleh tak? Bagi kaki kanan boleh tak? Boleh, harus hukum dia. Yang sunat ni. Jadi kalau ni harus. Sebab ada orang kan dia masa nak menggosok tu kan mesti dalam keadaan apa dia? Mencangkung ataupun berdiri. Boleh? Berdiri, tapi itulah takut kelepok jatuh pula kan biasa. Sebab tu kita tengok ada setengah-setengah masjid, dia tempat wuduk tu ada tempat duduk. Itulah tujuan dia. Duduk tu kan mana kita selesa ke nak buat benda sunat ni, yang itu. Tu ada orang dia dalam keadaan mencangkung. Kalau orang kurus-kurus ni tak apalah kan. Orang yang tak berisik ni dia mencangkung tak apa, dia nak angkat kaki pun senang. Kena orang yang perut besar kan, dia nak mencangkung, lepas tu nak angkat kaki, nak buat sunat-sunat tu, nak gosok tu, takut dia tongging belakang. Betul tak? Jadi ikut keselesaan lah. Tapi yang penting nak menggosok tu guna jari kelingking. Itulah dalam keadaan duduk tu selesa. Kalau mencangkung ni, kalau orang yang biasa mencangkung, lepas tu biasa angkat kaki tu, tak ada, dia boleh imbang badan, tak apa. Sebab tu setengah tempat dia sediakan tempat duduk masa tu kan. Tempat duduk tu lah simen tu kan. Tu. Macam kita tak ada, masjid kita tak ada. Ada dekat bawah kan? Ada ada tempat duduk kan. Ada. Tapi yang paling senang apa dia? Yang paling senang celup kaki. Tapi jangan buat dah. Kalau melekan kolah sendiri tak apa. Kolah kita sendiri kan, memang kita mandi situ. Maknanya kolah yang kita buat sendiri di rumah, tak apa nak celup. Jangan kolah masjid kita celup kaki. Memanglah meratai kan, celup aja 1, 2, 3 meratai dah. Tak gosok pun tak apa. Orang berisi ke, orang tak berisi ke, bila celup ni air sifat, bila air tu merata. Kalau kita jenis celup kan, dia merata automatik. Tu dia. Tapi kalau jenis macam kita guna paip tu, itu kena teliti sikit lah. Okay. Baik, habis itu. Kemudian seterusnya air tu, sunat wuduk, memulakan basuh tangan kanan dan kaki kanan dahulu, kemudian baru yang mana yang ada kanan kiri lah ya. Kalau tangan kanan dulu, tangan kiri, kaki kanan kiri. Jadi dia kata sunat memulakan basuh tangan kanan dan kaki kanan dahulu, kemudian baru yang kiri. Istilahnya menganan tu faham mengkanankan. Menganan tu mengkanan, maksudnya mula basuh kalau tangan, okey, dia yang ada ni, ada pasangan kanan kiri kan. Jadi macam muka dia tak ada istilah apa dia, kanan kiri kan.
Jadi apa lagi, kalau kepala tak ada kanan kiri, tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri, telinga sunat walaupun ada kanan kiri kan, tapi sunat. Ni cerita hak wajib ni lah. Okey, jadi maknanya sunat mendahulukan basuh. Kalau nisbah tangan, kanan dulu. Kalau kaki, kanan dulu. Dipanggil istilahnya mengkanankan dulu. Maksud itulah, ya. Itu dalam kurungan menganan tu maksud gitu. Kemudian makruh melakukan sebaliknya, yakni basuh kiri, tangan kiri dulu, lepas tu kaki kiri dulu, memulakan dengan tangan atau kaki kiri. Hukumnya makruh. Sah tak wuduk? Sah. Wuduk sah tak? Sah. Wuduk sah. Tapi ada juga orang yang dia buat tangan kiri, orang kidal. Sebab dia dah biasa kidal kan. Macam kita lah, kita yang kanan ni kan memang kita automatik kita biasa mula kanan dulu kan. Tapi ada orang kidal, dia kadang-kadang dia bukan sengaja tu, terbiasa dah sebab dia kidal. Jadi wuduk sah, cuma makruh kalau mulakan dengan kiri. Demikian juga makruh dibasuh serentak, yakni tangan dengan kaki itu basuh serentak. Macam mana tu? Demikian juga makruh dibasuh serentak meskipun ia lebih senang pada seseorang kerana memandang kepada soal pokok, iaitu asalnya membasuh tangan dan kaki dengan serentak lebih susah daripada membasuh satu demi satu. Maknanya basuh sama ada kanan atau kiri, tapi nisbahnya hukum sunatnya kanan lah. Jadi serentak tu sah tak? Sah, tapi susah macam mana nak buat tu? Gini, buat tangan tu gini, serentak gitu. Kalau kolah tu celup dua-dua sekali itu, sah wuduk. Cuma makruh. Tu. Tapi kalau nak buat serentak tu boleh pada kolah lah, sungai ke tak? Tapi kalau air paip macam mana nak buat tu? Kena kumpul gitu. Ayah itu. Jadi sunat kita mendahulukan basuh yang kanan bagi nisbah tangan dan kaki kaki. Baik, kemudian tetapi ada nota di bawah tu. Pada pandangan saya, yakni pada pandangan Tuan Pengarang Kitab, makruh diperbuat serentak ini pada orang yang boleh bertenggung atau menjangkung, atau di tempat ia mengambil wuduk itu ada bendul atau bangku yang boleh dilakukan dengan duduk. Adapun jika tiada boleh dengan sebab uzur, maka soal makruh tidak timbul. Artinya susah itu membawa kepada senang. Ini tak ada apa dah. Baik. Tetapi pada anggota yang senang diperbuat serentak seperti dua pipi, maksudnya nisbah pada wajah lah, muka kan, ada pipi kanan, pipi kiri. Tu tak payahlah, tak ada sunat itu sekali lalu lah tak? Tu. Walaupun ada istilah pipi kanan, pipi kiri, tapi kira tu tak masuklah. Pasal apa? Basuhan wajah ni kan dia sekali kan, meliputi tu. Dua tapak tangan dan dua telinga. Dua telinga tu jadi dia kata, tetapi pada anggota yang senang diperbuat serentak seperti dua pipi, dua tapak tangan, dua telinga, tiadalah dituntut mendahulukan yang sebelah kanan atas yang sebelah kiri. Sebab tu kita basuh telinga, cuba tengok, kita basuh satu ke atau serentak? Biasa serentak kan? Tu dia. Maknanya tidak ada hukum sunat, tidak ada kemakruhan pada anggota yang mudah basuh serentak. Tidak ada kemakruhan. Pada yang makruh apa dia? Pada anggota tangan kaki, senang cerita situlah. Kalau pipi tak ada, serentak itu tidak ada kemakruhan. Kalau telinga tidak ada kemakruhan. Sebab apa? Mudah aja kan.
telinga tu serentak kan, mudah. Itu dia kata tiadalah dituntut mendahulukan yang sebelah kanan atas yang sebelah kiri, malahan sunat dilakukan serentak itu. Contoh telinga, sunat serentak, basuh telinga tu kan, sunat serentak, bukan tidak ada makruh. Yang makruh ni hanya tangan kaki saja kalau serentak. Baik, J, sunat yang seterusnya ketika mengangkat wuduk diulang-ulang 3 kali basuh atau sapu tiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh. Maknanya start daripada kita basuh tangan kan, mula-mula basuh tangan, tak kira yang sunat ke yang wajib ke, semuanya sunat diulang-ulang 3 kali ya. Kumur-kumur 3 kali, masuk air dalam hidung 3 kali kan. Kemudian apa lagi, basuh muka 3 kali, termasuk yang wajib lah. Yang wajib sekali, maknanya mendua, meniga tu sunat. Tu dia. Jadi dia kata diulang-ulang 3 kali basuh, termasuk hak wajib lah 3 kali tu. Atau sapu bagi kepala, tiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh atau yang disapu, lepas dibasuh atau sapu yang wajib tambah 2 kali lagi jadi 3 kali. Maknanya yang sunat ialah basuhan yang mana? Basuhan yang ke-2 dan ke-3. Tapi ingat, ini peringatan penting. Adapun basuhan yang pertama bagi anggota-anggota yang wajib, muka, 2 tangan, kepala dan 2 kaki, wajib. Baik, adapun basuhan yang pertama hukumnya wajib bagi anggota wajib lah. Okey nah, ingat basuhan pertama bagi basuhan dan sapuan pada anggota yang wajib. Basuhan pertama tu wajib. Baik, bila wajib pada basuhan pertama, syarat nak bagi sahnya ialah rata pada basuhan pertama tu, supaya sah yang pertama tu. Barulah kita sunat yang kedua jadi sunat, dan sunat yang ketiga. Tapi kalau basuhan, contoh muka kan, contoh muka, basuhan pertama ada had yang tak kena air. Artinya apa? Masa basuh muka, contoh kan, dia basuh muka, ada bahagian yang tak kena air contohnya. Dalam had wajib lah, dalam had basuhan yang wajib tu tak kena air, maka basuhan yang pertama tu dikira pada yang kena air lah. Maksudnya dah sempurna belum? Belum. Jadi maknanya basuhan yang kedua tu wajib ke sunat lagi? Wajib lagi, tak dapat sunat. Dia macam ni lah, yang mana yang kena air tu, hak tu lepas dah wajib tu. Jadi maknanya kira basuhan kedua tu atas nama nak sempurna, wajib lagi lah. Ada cerita dia gitu. Lepas tu pula basuhan kedua ada yang tak kena lagi air, maka basuhan ketiga wajib lagi. Walaupun nampak zahir 3 kali, tapi sebab ada basuhan yang pertama tadi tu ada yang tak sempurna, maka 2 ketiga tu patutnya sempurna, tak sempurna juga. Walaupun 3 kali tak sempurna juga, kira macam mana? Maknanya tak sah lah bahagian muka tu selagi tak rata kan. Walaupun nampak 3 kali. Sepatutnya kalau basuhan pertama tu ada yang tak kena, harapannya yang nombor 2 tu sempurna lah. Lepas tu yang ketiga tu jadi yang kedua. Gitulah. Ada. Walaupun nampak 3 kali kan. Dia begitu. Hati-hati buat ni. Bagi anggota yang wajib. Biasa kalau nak jadi pada muka. Okey, saya nak tanyalah. Masa tuan-tuan perempuan sekalian ambil wuduk, masa basuh tangan muka, guna 1 tangan ke guna 2 tangan? Okey, guna 2 tangan atau setangan ni tak ada masalah. Nak guna 2 tangan kan, tak ada air tu
basuh gitu kan. Lepas tu kita pun gosok lah. Okey. Ada yang apa dia? Tadah dua tangan. Lepas tu masa dia tuang kat muka tu, masa dia sapu tu guna satu tangan. Tu setengah pandangan ulama, ini satu tangan ni, tangan kanan saja, sunnah Rasulullah. Itu tu. Tapi ingat masa kita basuh yang wajib, basuhan pertama tu kat muka contohnya, basuhan pertama tu kan, ingat selagi belum sempurna basuhan, jadi sebelum rata had wajib tu, tangan jangan angkat tu. Tangan jangan angkat. Sebab kalau angkat jadi apa? Hak ni jadi mustakmal. Mustakmal artinya dah digunakan pakai untuk basuhan yang wajib. Maka mustakmal kalau dia angkat, lepas tu ada bahagian yang belum lagi kena kan, lepas tu dia tekap sekali lagi, dah mustakmal. Tu sebab tu basuhan pertama ni hati-hati, jangan kita terpisah, terangkat. Sebab air yang ada kat sini ni dikira mustakmal. Kalau basuhan kedua tak apa, basuhan ketiga sunat, tidak mustakmal. Faham ya? Bab ni pun ramai orang tak faham ni. Tu dia. Sama juga basuh tangan. Basuhan pertama, okey, basuhan pertama kan wajib kan? Pastikan sebelum rata tangan jangan angkat. Tu. Okey dah? Faham tu? Cuma saya nak sebut tadi lah, kita dapat sunat mendua meniga kalau sekiranya basuhan pertama jadi sempurna. Okey, dapatlah sunat kedua ketiga tu. Tapi kalau basuhan yang wajib tu tak sempurna, maknanya tak rata, tengok pada basuhan kedua lah. Kalau basuhan kedua tu dah rata, maka basuhan yang ketiga tu jadi dua je lah. Sebab apa? Basuhan kedua tu jadi wajib. Jadi basuhan ketiga tu kira pada sipil dia jadi basuhan yang kedua lah. Maknanya dia dua. Patutnya kena tambah satu lagi, maknanya 4 kali lah. Tapi bukan buat 4 kali. Maksudnya sebab kes dia sangkut dekat basuhan pertama tu. Sebab tu saya pesan saya pesan ni, pada anggota yang wajib, muka, dua tangan, kepala okey lah, kepala senang, dan kaki, ingat untuk basuhan yang wajib, yakni basuhan pertama, tolong ratakan betul-betul. Sebab apa? Supaya basuhan kedua jadi sunat dan basuhan ketiga jadi sunat. Faham ya? Kalau basuhan pertama tak sempurna, arti tak sempurna, ada bahagian had wajib tak rata, tak sampai air, maknanya basuhan kedua tu jadi wajib lagi, sebab tak sempurna yang pertama tu. Dan yang pertama tu adalah wajib. Jadi supaya dapat hasil lah mendua meniga sunat tu, pastikan basuhan pertama tu sempurna. Okey dah. Kalau zaman saya mengaji dulu, ni kira apa ni? Kira kita panggil istilahnya apa dia? Teori. Kan? Kalau istilahnya ni teori. Lepas teori tu, zaman saya mengaji tu, lepas teori pergi praktikal. Maknanya tok guru nak mengesahkan. Basuh muka, tengok cara untuk guru akan mengesahkan. Mana ada silap ketika tu, perbetul ketika tu juga. Itu dia. Kita sini tak ada lah nak buat praktikal lah, tak. Tu faham sudahlah tu. Sebab tu saya kena teliti sikit sebut ayat ni supaya dapat amal kan. Cuma saya nak pesan sangat ni, ingat ya, wudu adalah syarat bagi sah sembahyang. Kalau tidak sah pada wudu, sembahyang tidak sah. Ingat, tidak sah. Sebab syarat sah sembahyang ni 9 perkara. Antaranya suci daripada hadas kecil, hadas besar. Suci hadas kecil dengan cara mengangkat wudu. Kalau hadas besar, mandi wajib. Itu dia. Dia bab wudu dan mandi wajib.
syarat sah dia, rukunnya adalah, kalau macam mandi wajib, rukunnya rata, niat dan meratai. Kalau meratai pada wuduk, syarat sah, yakni syarat sah bagi rukun. Kalau mandi wajib, meratai itu jadi rukun. Mana kalau tak rata, tidak sah mandi wajib. Dia sama je kaedah dia kan. Cuma kalau wuduk meratai pada basuhan wajib tu syarat, dipanggil syarat bagi sah. Basuh muka tu rukun, tapi ada pula syarat bagi sah, yakni sah basuh muka tu apa dia? Rata. Jadi ala kulli hal, bab wuduk mandi wajib kalau tidak sah, maka dipanggil hadasnya belum lagi terangkat. Hadas ni apa? Hadas ni kalau ta'rifnya ialah menegah umpama sah sembahyang. Makna kalau hadas tu ada pada kita, belum terangkat, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, bermakna kalau kita sembahyang menegahkan daripada sah sembahyang. Itu maksud hadas. Itu dia. Faham dia? Okey, baik. Dan memadai berulang itu pada air lalu atau mengalir. Air lalu tu maksudnya macam air pipe lah kan. Air lalu tu air pipe tu kan. Tu istilah dia. Atau mengalir. Mengalir macam apa dia? Air terjun, ya. Kemudian dengan 3 kali lalu. Maksudnya kalau air terjun tu, kita apa dia? Kita letak kaki lah dekat pada tu kan. Contohnya dengan tangan tu kan. Letak gitu-gitu je lah. Itu 3 kali lah tu. Dan pada air tenang, yakni qolah, dengan digerakkan 3 kali gerak. Maksud kita, contohnya kita masuk kaki dalam air kan. Okey. Kira apa dia? Nak kira 3 kali tu macam mana? Gerak-gerak aja dalam air tu kan. Contoh dalam kolah tu, ataupun dalam sungai ke, dalam kolam ke kan, kita masuk kaki, contoh kiri kanan kita masuk, nak kira 3 kali tu macam mana? Cukup memada dapat 3 kali tu dengan menggerakkan. Gerak, ginilah maksud kita gerakkan kaki. 1, 2, 3 dalam air tu lah. Mana tak payah kita angkat kaki. Angkat, lepas tu celup lagi pun boleh. Cuma nak katanya kalau kita gerak-gerakkan dalam air tu tak payah angkat, dapat 3 kali. Tapi caranya macam mana? Menggerak-gerakkan. 1, 2, 3. 3 kali tu dapat sunat tu. Wajib lepas, sunat 2, sunat 3 dapat. Faham dah? Tu. Baik. Makruh diperbuat, yakni makruh diulang-ulang basuhan tu lebih daripada 3 kali. Jadi kalau 4 kali betul, bagus kot, lebih-lebih ni. Yalah, angkat wuduk kan. Tuhan suka ni kalau lebih-lebih ni. Jangan buat kira macam tu. Hukumnya apa dia? Makruh diulang-ulang lebih dari 3 kali. Yang sunatnya 3. Sunatnya 2 kali lah, tapi dengan syarat termasuk hak wajib tu lah. 3 kali tu termasuk hak wajib. Jadi kira sunatnya mendua, meniga lah. Tu dia. Tapi jangan salah faham pula. Tolak yang wajib, sebab yang wajib tu kan wajib. Jadi kalau nak dapat 3 kali sunat tu, basuhan yang kedua tu kira 1, basuhan yang ketiga tu 2. Tak masuk lagi. Tu dah kira 4. Kalau macam tu, jangan faham sipit macam tu Dia 3 kali tu maknanya sunat lepas yang wajib tu 2 tu kan, 2, 3. Jadilah tu. Maksudnya 2 kali je lah lepas pada hak wajib tu. Bukan lepas wajib tu 3 kali. Itu jadi 4. Faham ya? Okey, baik. Ada juga orang faham gitu. Maknanya wajib tak masuk, sebab kan dia kata sunat ulang 3 kali. Maksudnya tak masuk yang wajib lah.
Dalam kurungan dia sebut tu kan, lepas dibasuh atau sapu yang wajib, tambah 2 kali. Tu tambah 2 kali, maksudnya 3 lah. Tak adalah dia kata, kalau kata 3 campur wajib jadi 4, mesti disebut apa sini, wajib tambah 3 kali jadi 4. Gitu pula. Baik, kecuali maksudnya tidak disunatkan mengulang-ulang, yakni kedua dan ketiga tu, kerana waktu sudah suntuk, kiranya diulang 3 kali nescaya waktu habis, waktu semayang dah contohnya. Ketika itu tidaklah dituntut diulang 3 kali. Jadi maknanya kalau fahamnya ialah kalau masa tu panjang, tak apalah, sunatlah mendua dan meniga tu. Baik, ala kulli hal, muka surah 10 seterusnya kita rumi. K dia guna huruf ni, tak guna nombor ni, K. Baik, sunat berwuduk yang ni berturut-turut. Istilahnya dalam fiqh dipanggil muwallad. Betulkan sikit tulisan tu, MUWA tambah W, muwallad. Kalau ejaan ni lah, kalau ejaan Rumi. Kalau Jawi, apa dia, wow. Kalau kita kena buat ni lah, WA, muwallad. Kalau tidak, katakan macam muallad. Bunyi dia begitu. Kalau ikut Rumi lah, muallad. Salah sebutan tu, muwallad dia panggil. Apa makna muwallad? Yakni berturut-turut, iaitu setelah selesai membuat satu perkara, terus buat perkara yang berikutnya. Maksudnya tak adalah terpisah-pisah dengan masa yang lama. Itu maksud dia, muwallad tu. Dengan tiada berselang masa yang lama. Umpama, yakni contoh, telah selesai membasuh muka, tidak lama sekira-kira belum kering air basuh muka itu, terus membasuh tangan. Itu dia. Jadi kira ada apa dia, muwallad dia tak adalah tu, tapi wuduk sah tak? Wuduk sah. Contoh, kita basuh muka kan, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki tu kita tak basuh. Contoh, kita ambil wuduk kat rumah, nak pergi masjid, pergi surau, sembahyang kan, sembahyang jemaah. Kita angkat wuduk daripada rumah, basuh muka, basuh dua tangan, basuh kepala, basuh telinga, apa semua. Tang kaki kita nak basuh kat masjid, boleh tak? Hukumnya harus. Maknanya sah wuduk dia, tapi tak adalah muwallad tu. Dia muwallad ni maksudnya lepas basuh muka, basuh tangan kanan, lepas basuh tangan kanan, tangan kiri, lepas tangan kiri, kepala, sapu kepala, lepas tu dua telinga, lepas tu kaki. Maknanya berterusan satu persatu tu dipanggil muwallad, istilah dia. Sampai kaki lah. Okey, lepas tu sempurna wuduk. Cuma nak fahamnya gini, kalau kita ambil wuduk di rumah, kita basuh muka sampai telinga, lepas tu tang kaki kita tangguh, cadangnya nak basuh dekat masjid. Sampai dekat masjid dia pun basuh lah, jangan lupa pula. Tu. Kan? Jadi dia cuma tak ada muwallad saja, tapi wuduk dia sah. Wuduk dia sah di masjid tu nanti. Dengan syarat on the way nak masjid jangan berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Contohnya dia kentut ke masa tu, kena ambil semula lah. Itu. Ada niat dia boleh pakai yang tadi. Boleh dah, memang dia dah tu. Memang dia dah, kan dia niat kat rumah kan? Masa basuh muka tu kan, apa dia, aku berwuduk kerana Allah. Jadi sampai kat masjid, masa basuh kaki tu perlu tak niat? Tak, memada dah yang tu kan, sebab dia kira termasuk rukun dah tu. Tu dia. Tertib ada, cuma muwallad tak ada. Tapi muwallad ni bukan rukun, bukan wajib, dia sunat. Sebab sunat tu lah kata boleh dia basuh dekat masjid je, cuma tak dapat sunat muwallad tu lah. Hukum dia sunat. Itu.
Ada setengah tok guru buat, awak ambil wuduk dekat Malaysia, tang basuh kaki kat Mekah, sah tak wuduk? Sah kalau tak batal. Selagi tak batal, sah lah. Kat Mekah tu baru sah wuduk dia. Nak contohnya lah kan, dia nak pergi umrah, sebelum naik kapal terbang kan, dia ambil siap-siap dulu, basuh kaki tangguh, tak basuh kaki dulu. Jadi selagi tak ada perkara yang membatalkan wuduk berlaku, jadi dia naik kapal terbang 8 jam, turun contohnya di Madinah tu, apa dia dah gedebak-gedebuk apa semua, masuk hotel, basuh kat hotel contohnya, lepas tu pergi masjid, sah dah wuduk dia? Sah. Padahal Malaysia Arab Saudi tu. Tak jadi. Nak kata sah. Sebab apa? Mualat itu bukan rukun, sunat saja dah. Okey. Demikianlah seterusnya pada anggota yang lain sehingga akhir anggota wuduk, dan demikian juga dilakukan antara basuh yang pertama dengan basuh yang kedua dan ketiga. Sunat mualat. Maksudnya difahami daripada hukum berturut itu sunat, maka jika seseorang tidak mengerjakannya dengan berturut-turut, seperti ia membasuh muka kemudian berhenti beberapa lama, 1 jam ke 2 jam ke, baru membasuh tangan, dan seterusnya pada anggota yang lain dengan niat sambung, hukumnya sah wuduknya, selagi apa? Selagi ia belum melakukan perkara yang membatalkan wuduk dalam masa berhenti itu. Termasuk contoh yang saya bagi tadi tu, ambil kat rumah, tang basuh kaki kat masjid, selagi dalam tempoh tu tak berlaku perkara yang membatalkan wuduk, sah je wuduk dia. Tu dia. Baik. Kemudian hukum berturut-turut itu sunat, ialah sunat kepada siapa? Orang yang tiada berpenyakit besir, buasir ke? Hukum berturut-turut itu sunat, ialah yakni pada orang yang tiada penyakit besir. Dalam istilah fiqh dipanggil thalitsil baul, maksudnya kencing taktus, kencing dia, maksudnya jenis tu lah, penyakit kencing dia, lepas pada kencing tu ada menitik-nitik. Okey. Tu dipanggil, istilahnya pipe dah loose. Faham ya? Tutup ketat macam mana pun loose juga, titik tu dipanggil salisil baul, istilah fiqh dia. Sini besir ada memang ada istilah besir memang ada. Itulah. Tapi kalau dalam fiqh dia panggil salisil baul, maknanya kencing yang berterusan tu. Macam saya sebut tadi lah, pipe dah loose tu. Besir. Atau perempuan yang sentiasa keluar darah penyakit lain daripada haid, yang disebut sahibul darurah. Adapun sahibul darurah, wajib atasnya melakukan dengan berturut-turut. Ni tak ada maaf. Maksudnya orang yang penyakit kencing taktus tu, dengan perempuan yang keluar darah penyakit tu kan, jadi hukumnya bukan sunat mualat, wajib mualat, tak boleh putus-putus. Sebab apa? Sebab dia dipanggil istilahnya sahibul darurah, orang yang dalam keadaan darurah. Dia bukan orang yang normal, dia ada penyakit. Sama ada kencing dia tu bukan macam orang biasa loose, ataupun bagi perempuan yang keluar darah penyakit. Jadi bagi orang macam ni dipanggil sahibul darurah. Jadi hukumnya mualat tu jadi wajib. Faham ya? Kalau ada lah, kalau tak ada sunat lah, itu je. Faham dia? Baik.
Adapun sahibul darurah wajib atasnya melakukan dengan berturut-turut kerana mengurangkan banyak hadas yang keluar. Baik, habis. Kemudian sunat yang seterusnya, melebihkan basuh muka daripada had yang wajib disebut ghurrah. Maksud lebih tu apa dia? Maksudnya contoh dia basuh muka kan, sampai kepala dia basuh. Lepas tu sampai kat leher ni basuh. Sunat hukum dia. Dia panggil ghurrah. Tu. Had wajib muka ni lebih-lebih sikit tu wajib hukum dia. Sunatnya melebih-lebihkan daripada had yang wajib tu. So kalau dagu ni sampai ke leher ni basuh situ kan. Kalau ni sampai ke kepala tu sunat hukum dia. Dia panggil istilahnya ghurrah kalau muka. Kemudian dan melebihkan basuh tangan dan kaki daripada had yang wajib disebut tahjil. Istilah dia tahjil. Tahjil untuk tangan dan kaki. Maksudnya boleh tangan sampai had wajib mana? Siku. Sunatnya sampai mana? Sampai sini. Sampai sini. Kat bahu ni. Tu dia panggil tahjil. Kalau kaki sampai mana? Lutut. Sampai lutut tu. Tu. Baik. Itu maksud ghurrah dan tahjil. Kalau tangan sampai dekat pada bahu. Itu. Yang ni kalau boleh buat pun, kalau di rumah boleh dah. Sebab kalau kita kat masjid kan, kita dah ada pakaian kan. Kita nak senting-senting macam ni dah sampai mana pun. Kan? Tak boleh sampai ke atas tu. Kalau kat rumah boleh lah. Lepas tu nak sampai kat lutut. Aku buat kat masjid, angkat kain. Nak sampai kat lutut tu, angkat, dah ternampak pula aurat dia pula. Baik. Kemudian yang seterusnya, menghadap kiblat jika boleh, sunat. Sunat menghadap kiblat ya. Tapi kalau membelakangkan kiblat, hukumnya apa dia? Kalau membelakangkan kiblat, hukumnya harus. Tak ada makruh. Harus maknanya dibolehkan, tak ada apa-apa lah. Dipanggil dalam fiqh ni harus. Maknanya boleh lah. Tak ada sunat. Nak kata makruh tidak. Betul. Kalau boleh menghadap kiblat, sunat hukumnya. Dan yang terakhir dan membaca, yakni doa selepas daripada mengangkat air sembahyang, iaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna, kalau saya tambah wa asyhadu anna sayyidana, sunat hukum dia tambah sayyidana. Walaupun tak sebut sini tapi boleh dhabit sunat menambahi kalimah sayyidina. Wa asyhadu anna kalau di sini kena sayyidana, dan tu bagi atas, sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sekurang-kurangnya sampai sini sunat hukum dia, tak wajib sunat. Okey. Kemudian sunat tambah lagi apa dia? Lepas pada ibadikas salihin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Tu sunat tambah tu. Okey, sekurang-kurangnya ni. Cuma saya tambahlah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, dan tutup dengan selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tu dia. Ya. Tu tak baca pun tak apa. Jangan ni ambil ni pun boleh. Dah. Ya. Baik. Kemudian sunat wuduk. Ketika berwuduk ni, sunat yang terakhir kalau mengikut kitab kita ni, menutup aurat jika berwuduk itu di dalam bilik air. Tidak ada nas menyatakan haram berwuduk dengan telanjang. Dari itu fahamnya, oleh kerana tidak ada larangan mengambil air sembahyang dalam keadaan bogil, telanjang. Okey, faham ya? Yalah, kadang-kadang kan kita mandi kan kat rumah kita mandi kan, maknanya apa hukum, yalah kita sebutlah ni hukumnya. Okey, apa hukum mandi telanjang? Hukumnya harus, tidak haram mandi kat luar rumah. Luar rumah orang tengok, haram. Ada. Kalau kita dalam bilik air, kita saja yang ada dalam tu, maka hukumnya harus mandi telanjang. Tak ada haram, tak ada makruh, harus hukum dia, dibolehkan. Jadi bila dah mandi telanjang, lepas tu nak terus ambil air sembahyang, jangan telanjang lah tu. Ni hukumnya. Tu. Jadi telanjang mandi tu, telanjang ambil air sembahyang sekali lah. Okey, hukumnya apa dia? Harus. Sebab apa harus? Tidak ada satu dalil nas yang melarang perbuatan itu, maka hukum wuduknya sah. Boleh faham ya? Ni hukum fiqh. Itu biasalah. Tadi. Baik. Dan dari itu, menyalahi yang utama jika dilakukan dengan tiada bersebab. Apa maksud menyalahi yang utama? Dipanggil khilaful aula. Tulis kat situ. Dekat pada menyalahi yang utama tu, istilah fiqh dia khilaf aula, dia panggil. Khilaf, KHILAF, aula, AULA. Khilaf aula. Khilaf tu maksudnya menyalahi aula yang utama. Itu dia maksud dia. Apa maksud menyalahi yang utama? Yakni yang utamanya angkat wuduk tu dalam keadaan menutup aurat. Itu dia. Jadi kalau sekiranya tidak menutup aurat, wuduknya sah, tapi menyalahi yang utama. Yang utamanya apa dia? Menutup aurat, bahkan sunat. Tapi maknanya kalau dia ambil wuduk dalam keadaan bogil juga, makanya dipanggil hukumnya khilaful aula. Hanya wuduknya sah, cuma menyalahi yang sunat saja. Yang sunatnya tutup aurat. Jadi tak payah pening-pening, boleh saja ambil wuduk sah. Yang penting sah. Ni kalau tutup aurat pun tapi wuduk tak sah, tak sah juga. Ya. Tapi saya nak bagi bandingan je kata. Bukan suruh ambil wuduk telanjang. Kena faham boleh tu. Maknanya hukumnya harus. Cuma ada hukum dipanggil khilaful aula, yakni hanya menyalahi yang sunat saja. Tu saja. Tu maksud menyalahi yang utama jika dilakukan dengan tiada bersebab. Kalau ada sebab, tidak ada istilah menyalahi yang utama. Maknanya tidak ada istilah menyalahi yang utama. Kalau ada sebab, tidak menyalahi yang utama. Tadi. Contohnya apa ada sebab? Contohnya ada sebab, maksudnya
ambil wuduk, terpaksa telanjang awak ni. Ada sebab, bukan saja. Apa contohnya? Tuala anak bawa lagi. Mana tuala ni? Contohlah, buat contoh. Maka itu ada sebab tak? Ada sebab. Biasa-biasanya lepas mandi tu, tahu tak? Pakai tawal dulu. Enggak wuduk. Biasa-biasanya. Ni tawal pula anak bawa lagi. Ataupun kita terlupa. Tu dia. Terlupa. Tu sebabnya tu. Kemudian kiaslah, sebab yang munasabah lah. Kemudian habis itu. Ustaz. Ya. Kalau kita nak ambil orang wuduk untuk orang sakit lah. Okey. Tapi sekali sapu lah yang pertama. Okey. Boleh tak? Boleh. Sah. Ya, 3 kali lah. Dia tetap sunat juga. Cuma yang wajib tu wajib lah. Cuma satu je, sipir je. Adapun basuhan yang pertama, walaupun kita ambil wuduk pada orang, contoh orang sakit, pastikan rata, itu saja. Adapun yang kedua, ketiga, sunat saja. Sunat. Cuma pastikan yang wajib tu basuhannya rata, itu saja. Itu saja. Okey, jadi wuduknya sah. Okey. Kemudian habis itu ya. Kemudian pembatal wuduk, yakni apakah perkara-perkara yang membatalkan wuduk? Kalau kitab kita ni ada 6 sampai muka surat sebelah tu. Jadi insya-Allah lah, rasanya kita setakat ni dulu. Kita akan sambung pada siri akan datang insya-Allah ya. Pada bulan 6 pula insya-Allah. Jadi sekadar ni dulu, kita sambung pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam bishawab.